Apakah edisi 11 tahun lalu mampu diulangi oleh pasukan Sri Pahang? Namun bukan tugas mudah kerana mereka berdepan dengan pasukan yang sebelengkap, pasukan yang sememangnya memiliki reputasi yang cukup hebat untuk melakar triple treble dalam saingan Liga Malaysia. Selepas double treble dilakukannya 2 musim sebelum ini, dan peluang terbaik untuk anak-anak buah Hector Vidoglio bagi mengulangi kejayaan tersebut. 3 pemain pertahanan kalau dilihat sebagai pada perlawanan terakhir peringkat skor akhir kedua menentang Terengganu, dengan Eddie Israfilov masih lagi diletakkan selaku pertahanan tengah. Pertahanan 3 serangkai yang digunakan oleh pasukan JDT dengan formasi 3-5-2 yang dikekalkan. Persoalannya bagaimanakah formasi pasukan Sri Pahang pada perlawanan kali ini, kerana ada perubahan yang dikatakan oleh Fandi Ahmad untuk mereka menyaingi kehebatan pasukan JDT dengan Echo Insa yang akan berada di tengah. Begitu juga Heberty, dan mereka memiliki penjaring, mesin penjaring Bergson yang sememangnya memiliki reputasi yang cukup hebat, cukup besar untuk terus berbakti kepada pasukan Johor Darul Takzim. Azlan Jofri Ali bertindak sebagai pengadil perlawanan. Dia dibantu oleh pembantu pengadil 1 Maziran Aziz dan juga Muhammad Syahrudin Ishak. Manakala pegawai keempat adalah Muhammad Kamil Zakaria Ismail, dan pegawai VR adalah Muhammad Izul Fikri Kamaruzzaman yang akan dibantu oleh D. Vishnu Kumar, dan juga operator VR adalah Muhammad Nawal Muhammad Zubir, dan match commissioner ialah Teo Hilong, dan juga channel coordinator adalah Muhammad Hafiz Awang. Stefano Gundo bertindak sebagai kapten bagi pasukan Sri Pahang, manakala Necho Insa pula adalah kapten bagi pasukan JDT untuk hasil final ini. Manakala Zarif Irfan diletakkan sebagai pertahanan terakhir. Adam dan juga Alexander Vitkovic yang tidak sebagai pertahanan tengah, sambil di bahagian hadapan Aguero dan juga Mikola Ahapov diharapkan mampu untuk memainkan peranan mereka sebagai penggempur. Jadi inilah kesebelasan utama pasukan JDT dan juga Sri Pahang sebelum mereka mulakan sepak mula. Afiq, pemain yang sememangnya perlu diberikan perhatian juga, kerana tumpuan tidak banyak terarah kepada Afiq, namun dia banyak membantu jentera tengah pasukan JDT. Jadi untuk katakan tentang perlawanan akhir bersama saya, bekas kapten kebangsaan dan juga kapten pasukan Perak, Ahmad Syahrul Azhar. Jadi Ahmad Syahrul, bagaimana anda melihat reputasi kedua pasukan sebelum sepak mula ini? Ya, pastinya Rasdi, kesebelasan utama pasukan JDT tidak perlu kita nak perkenalkan lagi. Kita tahu pemain-pemain inilah pemain-pemain yang dah memang biasa kita lihat di pentas final, dan kita kena tengok apa benda yang dipamerkan oleh pasukan Pahang itu sendiri, dengan himpunan pemain-pemain yang agak muda, tetapi pasti semangat dan kesungguhan mereka untuk melakar sejarah tu, itu penting untuk pasukan Pahang ketika ini. Ahmad Syihan Hazmi Mohamed adalah penjaga gol JDT. Dia juga beraksi cemerlang di peringkat separuh akhir untuk melidakkan beberapa percubaan
1 lawan 1 bersama dengan pemain-pemain Terengganu. Jadi kita melihat bagaimana kemampuan Shihan untuk mengemudi benteng terakhir pasukan JDT yang sememangnya mereka memiliki benteng pertahanan yang cukup ampuh dalam saingan liga. Serangan awal dari JDT. Paksa dicari namun berjaya dipintas sebentar tadi. Ada pertahanan pasukan Seri Pahang. Agati untuk JDT. Buxton onside. Jadi dari Buxton, percubaan dari Buxton tetapi ia berjaya dipintas oleh pertahanan pasukan Seri Pahang. Kita menyaksikan bagaimana Fandi Ahmad agak gusar dengan peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain JDT dalam kawasan penalti. Ini yang kita katakan tadi ya. Memang permainan 1-2 antara Heberty dengan Bergson memang cukup baik di hadapan. Tapi kita lihat bagaimana Adam sudah membaca tepat apa yang ingin dilakukan oleh Bergson tadi. Kawan lama sebenarnya kan. Adam ni. Jadi sepakan penjuru untuk pasukan JDT. Oscar ke Fapos dan tampanan namun itu diselamatkan di pintu gol oleh Muhammad Syazwan Andik. Dia adalah pemain yang menyelamatkan pintu gol pasukan Seri Pahang dari gol sisa awal minit yang kedua. Namun begitu Neco Insa pantas untuk merencatkan serangan yang dilakukan oleh Mikola. Komitmen yang cukup baik dari Neco Insa. Dia pastinya akan bertindak back box to box midfielder. Ya, Nacho sebenarnya membuat satu keputusan yang bijak ya. Tapi saya sedikit risau. Sepatutnya itu adalah kesalahan yang very professional foul mungkin pengadil boleh bagi dia kad kuning terus tu sebenarnya. Jadi mungkin Razlan tidak mahu merencat ataupun menamatkan tempoh permainan untuk kedua-dua pasukan. Dia memberikan sekadar amaran lisan. Dan pastinya Neco Insa perlu waspada kerana selepas ini dia akan seandainya melakukan kesilapan yang sama, pasti ada layan kad yang akan diberikan oleh Razlan Jofi Ali. Satu percubaan jarak jauh tapi Shihan lebih bersedia. Peluang yang dimiliki oleh T Sarabanan. Dia mendada dan melepaskan half volley. Ya, satu percubaan tepat ke arah pintu gol ya. Cukup baik daripada T Sarabanan ini. Jadi Pahang tidak juga tenggelam dalam perlawanan ini di awal 5 minit yang pertama. Mereka cuba untuk menggunakan peluang yang ada sambil JDT melakukan hantaran lolos. Terus saja dikeluarkan dari kawasan berbahaya oleh Azrif Nashur Haq. Neco hantaran untuk Edi Israfilov. Aiman yang belum digunakan sepenuhnya untuk bergerak di bahagian sayap kanan. Neco serangan dari sebelah kiri pasukan JDT. Satu cross namun dikeluarkan dari kawasan berbahaya oleh Syazwan Andik. Matthew Davis dia akan melakukan lontaran ke dalam untuk Heberty. Dan bagaimana Afiq Fazail. Neco Insa dicuba disaingi seperti tadi oleh T Saravanan. Matt Davis
permainan pasukan Seri Pahang kerana ketiadaan pengumpul utama mereka yang digantung akibat layangan kad. Iaitu Kepah Sherman. Sakan yang baik dilakukan sebentar tadi oleh Eddie Israfilov. Diberi peranan untuk menjadi target man ya. Maknanya untuk pemain-pemain Pahang untuk keluar daripada kawasan bahaya, mereka akan mencari Ahpov ni ya. Peluang baik untuk pasukan Seri Pahang. Kita melihat bagaimana Mikola tidak memiliki ruang. Jadi tenang pertahanan pasukan JDT. Davis, Israfilov, untuk Pak Chun Hyong. Cuba diselamatkan tadi oleh Matthew Davis, namun turnover pula kembali semula dalam kawalan pemain-pemain JDT. Kita melihat bagaimana positioning pemain-pemain JDT berada pada tempat dan juga masa yang tepat. Ya, betul. Mereka bila hilang bola tu transition daripada attack menjadi defend tu. Itu yang penting untuk pasukan JDT ketika ini. Dan itu yang harus diatasi oleh pemain-pemain Seri Pahang tu sendiri. Apakah pasukan JDT bersedia dengan sepakan penalti kerana mereka kecewa pada 11 tahun lalu? Jadi kali ini apakah mereka bersedia dalam 90 minit ataupun ada latihan penalti? Mereka akan cuba menang untuk 90 minit pertama. Mereka tak nak bawa drag dah permainan. Jadi layankan amaran yang pertama kepada Bakiuddin. Oscar Ribas yang menjadi sasaran. Perhatikan bagaimana ada kesan di pahanya. Tackle dilakukan oleh Bakiuddin. Pirat. Memang tinggi. Dan wajar kad kuning itu. Ya, betul. Tinggi ya Bakiuddin punya kaki tadi. Mengenai peha Ribas tu, Oscar Ribas. Hampir 9 minit permainan. Permainan agak seimbang. Di antara kedua pasukan, khususnya bagi pasukan Seri Pahang yang berjaya mengimbangi serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Tidak banyak ruang yang diberikan kepada Paxson. Begitu juga Arif Aiman, belum lagi dikembangkan corak permainannya. Yang sememangnya sedikit beri kesan kepada Oscar Ribas. Tackle dari Bakiuddin. Muhammad Bakiuddin Samsudin. Pemain pertama yang diberikan kad kuning dalam aksi final ini. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan JDT. Pak Jun Hyong yang turut bersedia di luar kawasan penalti. Di manakah kedudukan Bergson? Itu juga dengan Juan Muniz. Oscar Ribas bagaimana biasa yang akan melakukan sepakan ini. Cuba mencari Bergson, namun ada kawalan dilakukan oleh pemain pasukan Seri Pahang. Davis, Arif
Paiman yang ke bawah sedikit. Lepanti terpaksa ke belakang. Afiq Matthew Matt Davis. Afiq semula. Echo. Bola 50-50 tetapi Matthew Davis yang sempat untuk menampan bola terlebih dahulu. Jadi kita lihat bagaimana Neco Insah yang perlu berwaspada kerana ini kali kedua dia melakukan tackle. Tackle pertama tidak ada sebarang lengkat. Sambil Stefano Brundo pula mengharapkan rakan-rakannya lebih tenang, tidak membantah, membiarkan keputusan dilakukan sendiri oleh Roslan Joffrey Ali. Mungkin Nacho terlepas untuk kali kedua dan pastinya bukan kali ketiga lah kan. Ini yang diklaim oleh semua pemain-pemain Seri Pahang terhadap pengadil perlawanan kerana Nacho ni pandai, dia bijak menggunakan ruang dan peluang untuk menidakkan serangan bagi pasukan Pahang tu terus dilancarkan. Breakdown of play yang baik dilakukan oleh Neco Insah. Matthew Davis melakukan tandukan untuk melakukan bola dari kawasan berbahaya. Dan melihat bagaimana senario yang cukup baik untuk kedua pasukan khususnya bagi Seri Pahang kerana berjaya mengimbangi kelebihan dan juga tumpuan yang lebih terarah kepada pasukan Johor Darul Takzim ini. Syihan Azmi sudah ada percubaan tepat ke arah Syihan tadi satu percubaan tepat daripada T Sarawanan tadi. Ya. Jadi sepakat penjuru yang kedua dalam perlawanan ini masing-masing satu untuk kedua pasukan. Tandukan dah berlaku namun Syihan lebih bersedia dan sekali jaringan Ibrahim Manusi atau T Sarawanan. Kita melihat bagaimana dia berada di zon yang cukup baik. Jadi kejutan awal itulah yang dilakukan oleh pemain-pemain Seri Pahang. Jadi sememangnya bola itu bulat. Perhatikan bagaimana kejutan dari pasukan underdog Seri Pahang. Ini yang saya katakan tadi. Ya. Dead ball situation. Set pieces daripada corner kick, daripada free kick boleh menjaringkan gol. Ini yang dilakukan oleh pasukan Pahang. Syihan berjaya menyelamatkan percubaan yang pertama tetapi tidak tindakan susulan dari T Sarawanan yang berjaya untuk memastikan jaringan pada minit ke-14. Tandukan yang sempat dilepaskan tadi oleh Alexander Vikovic. Namun tindakan susulan dari T Sarawanan berjaya memecah kebuntuan. Ya, kita lihat pertarungan di udara. Alexander memenangi perebutan bola di udara itu, tetapi tindakan susulan daripada Sarawanan itu sendiri itu adalah satu tindakan yang cukup baik daripada beliau. Akan ada video referral atau review untuk aksi antara tandukan dilakukan oleh Alexander dan juga Neco Insah. Kegembiraan pemain-pemain Seri Pahang di bangku simpanan sememangnya perlu dilakukan dalam keadaan ini kerana mereka adalah pasukan bukan pilihan. Namun kita akan melihat bagaimana respon yang akan dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Morales turut berada di bangku simpanan hanya melihat bagaimana sedikit kalapan biarpun Syihan berjaya menyelamatkan tandukan dilakukan oleh Alexander. Jadi pengesahan jaringan untuk Seri Pahang mengatasi JDT. Satu kejutan awal yang sememangnya diharapkan oleh peminat Seri Pahang. Kita
Tapi persoalannya mereka memiliki masa yang masih lagi panjang. Jadi tim pernah berhadapan dengan situasi seperti ini, tetapi tempoh yang lebih panjang. Mereka lihat bagaimana Arif Aiman, kekuatan mental yang diperlukan bagi memastikan mereka tidak terpesong dengan jaringan tersebut. Arif mengatakan kawan-kawan dia supaya lebih bertenang, lebih sabar, lebih relax. Kan? Sebab permainan masih lagi panjang. Dan kita mengharapkan, saya mengharapkan Pahang boleh lagi bagi tekanan lagi kepada pasukan JDT. Jadi pilihan terbaik Pahang ialah bermain sebagaimana permainan sebelum ini. Mereka melakukan counter attack. Jika mereka membiarkan penguasaan penuh kepada JDT, pastinya JDT akan cuba mendapatkan jaringan penyamaan sebelum ke bilik persalinan nanti. Untuk Matthew Davis, Arif Aiman, jom kepada Shihan, satu clearance. Stefano, kapten pasukan. Yang mula melancarkan gerakan agak tenggelam sebelum ini dalam tempoh kurang 15 minit sebelum ini. Bakson untuk Heberty. Echo Insa ke belakang. Matthew Davis, Eddie, Pak Jun Hyong tak sampai. Masih lagi dalam penguasaan pasukan Johor Darul Takzim. Begitu Bakiuddin yang dipersalahkan. Wan Munis menjadi sasaran. Wan Munis, satu voli yang agak sukar dari sudut sukar dari Pak Jun Hyong. Setakat minit permainan ini nampak disiplinnya pemain-pemain Pahang ketika bertahan. Mereka masih lagi menjalankan tugas dengan baik. Nanti macam merampas mula penguasaan untuk Arif Aiman. Arif Aiman, sepakan bebas diberikan kepada pasukan JDT. Manusia yang dipersalahkan. Tackle ke atas Arif Aiman. Rajin pemain ini Ibrahim ini bebas yang keempat untuk pasukan JDT. Mencari paksa, namun begitu kita melihat bagaimana Alexander lebih bersedia untuk menanduk keluar. Dia terlebih dahulu dapat melakukan tandukan untuk menyelamatkan bola dari terus dikuasai oleh Bergson. Tapi sampai di Sarabanan yang berjaya untuk melakukan clearance. Saif Irfan, bersama pasukan Felda United sebelum ini, berusia 30 tahun. Echo Insa tenang untuk mengawal benteng pertahanan.
untuk JDT, tetapi Arif Aiman pula berada jauh dari hantaran lolos yang cuba lakukan pemain pertahanan pasukan JDT. Lihat pemain Pahang sudah menampak macam settle down ya. Berani untuk pegang bola, masih lagi beri saingan yang baik kepada pemain-pemain JDT. Berhenti untuk JDT. Masih lagi JDT mengawal permainan. Mesti Herbeti. Pak Jin Hyong. Neco Insa. Herbeti semula. Masih lagi mengawal bola. Mereka sentiasa mencipta ruang. Mereka antara ke depan dilancarkan. Berhenti. Untuk Matthew Davis. Berhenti melakukan satu lolos. Untuk cari Oscar Alibas. Ini yang kita katakan tadi, kita bincangkan tadi ya. Bagaimana transition daripada attacking pergi defending tu yang dibuat oleh pemain-pemain JDT. Bila hilang bola cepat mereka. Ini mereka tak benarkan pasukan lawan untuk bergerak ke depan cepat ya. Jadi pemain-pemain attacking dia akan terus membuat defending awal di atas. Oscar Alibas melakukan tarikan ke atas Ibrahim Manusi. Bolehkan sepakan bebas diberikan kepada pasukan Sri Pahang. Ini juga advantage kepada pasukan Pahang sebenarnya. Dia mengendurkan momentum tu sendiri kerana mereka tengah leading sekarang ya. Mereka tengah mengatasi. JDT membina serangan dari bawah. Itu David membantu bertindak sebagai wingback. Arif Aiman di depan, namun terus saja kepada Bergson. Namun begitu dia berjaya ditanduk keluar oleh Alexander Vitkovic. Neco Insa. Untuk Matthew Davis. Arif Aiman. Ada kekasaran yang dilakukan sebentar tadi oleh Syazwan Andik. Mungkin Syazwan Andik terlepas ya. Tetapi kaki dia masih lagi di bawah. Dia tak angkat tinggi ya. Tapi bukan menuju ke arah bola, tapi menuju ke arah kaki. Dan dia tahu kalau terlepas Arif Aiman ni akan ada masalah kat belakang. Jadi ini pemain senior ya, pemain yang berpengalaman, dia tahu keadaan dia. Jadi Syazwan Andik ni menggunakan pengalaman untuk menidakkan Arif Aiman punya kelincahan. Sepakan percuma dari Juan Muniz. Dan juga jaringan dapat dihasilkan oleh Bergson. Namun begitu, apakah jaringan itu tidak disahkan? Jadi amaran awal dari JDT. Insiden ataupun sedikit kehalapan semua ini perlu dikemaskan oleh benteng pertahanan pasukan Sri Pahang.
pengadil telah mengangkat bendera mengatakan offside. Zarif Irfan Hishamuddin pastinya lega dengan keputusan itu, kerana mereka tidak letakkan hal mengatasi juara bertahan pasukan Johor Darul Takzim untuk mempertahankan Piala Malaysia buat kali ketiga berturut-turut. Masih lagi tenang wajah Fandi Ahmad di situ JDT Saravanan menjadi pemisah antara JDT dan juga pasukan Seri Pahang. Hector masih tenang kerana dia tahu kemampuan anak buahnya. Permainan masih lagi panjang, masih banyak lagi usaha boleh dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Sambil perbincangan di antara Razlan dan juga Muhammad Izul Fikri yang berada di bilik VAR. Kalau daripada mata kasar saya, offside keadaan tu sebab Bergson bergerak dulu tadi. Dan juga ada sentuhan sebenarnya daripada Bergson tadi untuk jaringan tu tadi. Jadi dia berkedudukan offside tadi. Syahan Azmi antara gol yang memiliki clean sheet yang paling banyak dalam saingan Liga Super. Jadi keputusan pembantu pengadil akan dikekalkan kerana VAR sedang melakukan semakan untuk kemungkinan offside. Insiden membabitkan Bergson. Jadi keputusan jaringan tersebut dikekalkan. Kiraan Seri Pahang melancarkan serangan. Lihat bagaimana Neco Insa yang sentiasa mengasak. Itu tempoh perlawanan yang agak perlahan sedikit. Ini yang dikendaki oleh pemain-pemain Seri Pahang, kerana JDT akan menggerakkan serangan dari Arif Aiman. Satu cross dapat dilakukan. Bergson. Dari Bergson, satu rebatan namun mudah ada biasan dan mudah tugas untuk Muhammad Zarif Irfan Hishamuddin untuk menangkap kemas. Sebenarnya pemain JDT sentiasa memiliki sentuhan dalam kawasan penalti yang cukup banyak berbanding pasukan lawan dalam perlawanan. Satu simple touch dalam kawasan penalti. Heberty untuk Bergson. Dari Bergson, namun begitu. Lihat bagaimana asakan ataupun rantaian yang diberikan oleh Alexander Vitkovic yang sentiasa memberikan tight marking ke atas Bergson. Serangan yang dilakukan serangan bertali arus yang terus dilakukan oleh Bergson dan kawan-kawan yang lain ni. Kita lihat bagaimana Alexander Stefano cukup ketat menjaga pergerakan sama ada Heberty, Bergson ataupun Arif Aiman
Jadi sejauh mana pemain Sri Pahang mampu bertahan mengekang asakan dilakukan oleh pemain JDT. Kita mengharapkan ada jaringan dapat dihasilkan oleh pasukan Sri Pahang untuk menambah satu lagi kejutan untuk pasukan juara bertahan itu. Final 2021 adalah perlawanan terakhir JDT tewas pada pasukan lawan, iaitu pasukan Kuala Lumpur City FC. Tindakan yang baik dilakukan oleh Syazwan Andik untuk memaksa sentuhan dilakukan oleh Matthew Davis untuk mendapatkan lautan ke dalam. Neco Insa, lihat bagaimana dia sentiasa saja cuba melakukan challenge. Sergio Aguero lakukan betesan kata Juan Muniz. Apakah ada layan kad kuning kedua dalam perlawanan ini? Ada asakan daripada Aguero terhadap Luan, tapi yang kita tak pasti sama ada layangan kad kuning diberikan kepada Aguero. Pak Jun Hyong, Oscar untuk Shihan. Sergio Aguero adalah pemain yang diberikan dilayangkan kad kuning kedua dalam perlawanan ini untuk pasukan Sri Pahang. Sementara itu kira pasukan Sri Pahang pula cuba melancarkan serangan. Namun sentuhan dari Mikola kembali kepada pemain-pemain JDT. Begitu biarpun tackle dilakukan oleh pemain Sri Pahang, namun kecederaan dialami oleh pencabar juara bertahan. Herberty masih lagi tenang. Komunikasi yang sentiasa diterapkan oleh pemain JDT. Sambil itu kad merah ataupun kad kuning kedua. Ya, kita tak pasti apa yang Razlan buat sebagai pengadil perlawanan. Aguero harus tenang kerana dia perlu mententeramkan dirinya kerana mereka dalam keadaan di depan. Apa yang penting ialah fokus kembali kepada perlawanan akhir ini. Dari Sergio Aguero pun mendakwa ada sikuan dilakukan oleh Herberty. Tapi tidak nampak ada kekasaran yang kuat daripada Aguero terhadap Herberty tu. Saya rasa ya hanya asakan, tetapi bukan yang bahaya Dan cukup hairan kenapa dia dilayangkan kad kuning kedua. Dan Pahang bermain dengan 10 pemain. Tetapi harus diingat 10 pemain dalam keadaan mereka di depan. Manakala Bergson juga diberikan kad kuning. Pastinya akan terencat sedikit perancangan pasukan Sri Pahang ketika ini sebab permainan masih lagi panjang. Untuk separuh masa pertama ni pun masih lagi berbaki 10 minit lebih lagi. 55 minit masa diperlukan oleh pasukan Sri Pahang dalam 10 pemain untuk mempertahankan satu gol. Terus satu percubaan
yang sia-sia lah pada pandangan saya, satu percubaan yang sia-sia daripada Tuan Muniz ini. Langsung tidak menepati sasaran. Syarif Irfan pastinya lega kerana dia cuba mencipta sejarah. Sergio Aguero yang berikan tekanan kepada rakan-rakan yang lain. Pasti keseluruhan pemain-pemain Seri Pahang ini akan lebih menumpukan bahagian pertahanan. Lebih banyak bertahan pastinya. Sambil itu ada terjahan yang dilakukan oleh Bakiuddin. Dia telah pun melayangkan 5 kad kuning sebelum ini. Jadi kita lihat bagaimana ada terjahan dilakukannya agak tinggi. Sekarang untuk menampan, tetapi ketika itu sepakan yang cuba dilakukan oleh Eddie. Sebenarnya whistle dah ditiup ketika itu, bukan insiden Bakiuddin tadi. Ya. Antara Mikola dan juga Eddie Israfilov. Begitu Bakiuddin untuk Seri Pahang. 10 pemain yang cuba untuk melancarkan serangan ke atas 11 pemain JDT. Kita mengharapkan pemain Seri Pahang akan menggunakan setiap peluang yang ada dan mereka perlu bekerja keras untuk mempertahankan satu gol yang dimiliki mereka. Arif Aiman lepas dari Arif Aiman yang begitu tackle yang baik. Satu blocking yang pantas dan juga cemerlang dilakukan oleh Adam. Sepakan penjuru untuk pasukan JDT. Permainan masuki minit ke-38. Arif Aiman semula untuk Heberty. Arif Aiman, Heberty. Wan Muniz bertukar arah serangan kepada Neco Insa ke sebelah kiri pula. Dari Oscar untuk Bergson. Bahaya untuk Seri Pahang. Bergson melakukan percubaan namun satu blocking yang cemerlang sekali lagi dipamerkan oleh pertahanan pasukan Seri Pahang menerusi tampanan yang baik. Sementara kita melihat bagaimana pemain-pemain Seri Pahang semakin ditekan. Afiq Fazail. Apa yang nak saya bagi tahu ni, katakan adalah Razlan sebagai pengadil perlawanan harus lebih baik dalam membuat keputusan. Sebab semua mata akan tertumpu kepada beliau. Keputusan beliau tu amat penting sebenarnya untuk perlawanan seperti peringkat akhir ni. Pak Jun Hong untuk Heberty. Heberty tadukan dilepaskan oleh Bergson, namun permainan masih lagi dikuasai oleh pemain-pemain Johor Darul Takzim. Heberty dan kedudukan onside masih lagi dalam kawasan permainan. Bola telah pun keluar dari kawasan permainan, agak lewat dari Heberty.
Situ dia agak lewat untuk melakukan kawalan. Rahim Manusi melakukan tandukan ke belakang, namun terus saja dikuasai semula oleh JDT. Eddie Israfilov untuk Pak Jun Hong. Echo semula buat Eddie. Afiq untuk Arif Aiman. Tidak banyak ruang diberikan oleh pertahanan pasukan JDT untuk Arif Aiman. Satu pendekatan yang baik untuk menghalang pemain paling bernilai buat 4 tahun berturut bagi Arif Aiman. Itu Isa. Yang baik dilakukan oleh Mikola untuk melakukan blocking. Oscar cross, Baksan menanti di kawasan penalti. Lalu tempat whistle untuk advantage diberikan kepada pemain Seri Pahang. Pemain Seri Pahang harus mengendurkan keadaan sekarang ini. Cuba melambatkan permainan. Itu adalah lebih penting kerana mereka sekarang kekurangan satu pemain. Setakat ini disiplin bertahan dan juga corak permainan yang baik dilakukan oleh pemain-pemain Seri Pahang. Bali dikuasai oleh Jodar Tazim. Itu Davis. Taufik. Matt Davis mula. Arif Aiman sentiasa diawasi oleh Syazwan Andik. Arif Aiman lepas untuk Bergson. Tadi Bergson cross. Dan begitu tenang. Bola telah pun keluar dari kawasan permainan. Sebelum sepakan dilakukan oleh Bergson tadi. Kita lihat ya kelincahan Arif Aiman tu memang ternyata, dan memang last pass Arif Aiman kepada Bergson tu nampak offside di situ. Ya. Peminat Seri Pahang pastinya gembira dengan keadaan ini, namun mereka masih lagi gusar dengan kelebihan 11 pemain oleh pasukan Johor Darul Takzim. Irfan sepakannya terus dikuasai semula oleh Eddie Israfilov bagi bolehkan JDT mengawal permainan semula. Aiman mula melakukan larian, namun tidak ada dorongan diberikan oleh rakan-rakan di tengah. Wan Munis untuk hantaran ke sebelah kiri pula untuk Oscar Ribas. Pak Jun Hyong. Liberty. Masih lagi dalam pusat permainan. Tambahan masa 5 minit diberikan oleh pegawai keempat. Kami Zakaria Ismail. Dan 34 minit inilah pasukan Seri Pahang perlu bertahan. Sebagaimana yang anda katakan tadi, jaringan awal seri memadai untuk pasukan Seri Pahang, tetapi sekarang ini mereka di depan 1-0 tetapi kekurangan seorang pemain. Ya, memang satu keadaan yang boleh saya katakan sukarlah untuk pasukan Pahang, tetapi mereka, macam saya kata tadi, last adalah bagaimana semangat mereka, bagaimana disiplinnya mereka, bagaimana kesungguhannya mereka untuk bermain pada pentas final ini. Bukan mudah ya pada saya. Dalam diberikan kepada pasukan Seri Pahang. Syazwan. Nikola
ini cuba diberikan oleh T. Saravanan. Oscar ke belakang untuk the Southern Tigers ini melancarkan semula serangan. Matt Davis, Man Muniz untuk Arif Aiman. Lepas Arif Aiman, tindakan yang baik dilakukan oleh pertahanan pasukan Seri Pahang. Bukan mudah ya untuk mengatasi dua pemain pengalaman, Adam Nur Razin dengan Syazwan Zandik di situ ya. Mereka tahu sebenarnya Arif Aiman ini bagus dekat mana dan mereka menggunakan pengalaman mereka. Kita terus semula kembali ke dalam penguasaan Joe Darul Takzim. Afiq, masih lagi Afiq. Terus ke tengah mencari Bergson. Kita lihat bagaimana Vitkovic berjaya untuk menampan Heberty. Masih lagi Heberty, percubaan Heberty, namun sedikit melewati di sebelah kiri pintu gol pasukan Seri Pahang. Ada biasan situ daripada pemain Pahang itu. King awal yang tidak memberikan keselesaan untuk Heberty melakukan percubaan. Ada satu keputusan yang baik untuk pertahanan pasukan Seri Pahang. Sedangkan penjuru yang ketiga untuk pasukan JDT. Faiman cross. Matt Davis untuk Arif Aiman semula. Blocking yang baik sekali lagi dari Adam Nur Azlin. Jadi banyak tindakan blocking yang tidak memberikan peluang kepada pemain JDT melakukan percubaan ke arah pintu gol pasukan Seri Pahang. Ya, satu tindakan yang tepat daripada Adam ya. Berjaya banyak kali menidakkan proses daripada Arif Aiman ini. Jadi perhatian ada Razlan Jofri Ali untuk meniupkan whistle panjang menamatkan separuh masa yang pertama. Inilah penjaring gol tunggal Liga setakat ini, T. Saravanan, untuk memisahkan antara juara bertahan JDT dan juga Seri Pahang. Jadi peluang, namun begitu sekali lagi cemerlang pertahanan pasukan Seri Pahang. Kita lihat bagaimana Manusi berjaya, Ibrahim Manusi melakukan bola di kawasan berbahaya. Man Muniz untuk Afiq pada Arif Aiman. Itu Insa kepada Heberty. Bola untuk Heberty, namun lihat bagaimana tenang yang dilakukan oleh Vitkovic. Jadi Edi Israfilov yang dipersalahkan. Kasaran ke atas Mikola. Jadi 5 minit tambahan masa minimum. Masuki minit ke-10. Minit ke-5. Ada asakan di situ ya. Biarpun tackle ke atas bola dapat dilakukan oleh Edi Israfilov, namun tackle itu tidak digemari oleh Fandi Ahmad yang mengharapkan ada lain kad kuning atau kad amaran diberikan kepada pasukan J untuk mengambil alih tugas Wan Muniz untuk separuh masa yang kedua ini. Jadi perkara urgensi corak permainan pasukan JDT. Heberty. Namun kita lihat bagaimana Razlin berjaya mengeluarkan bola dari kawasan penalti.
Itu di awal separuh masa yang kedua ini, JDT mula mempertingkatkan serangan. Satu percubaan yang baik daripada Arif Haiman ya. Dan kredit juga harus diberikan kepada Zarif kerana berjaya menampan keluar sepakan. Begitu terlihat bagaimana Stefano tidak cemerlang. Dan Razlin turun bantu. Masih lagi dalam permainan dan peluang diberikan kepada pasukan JDT. Oscar Ribas. Ada pertembungan ya antara Oscar tadi dengan Zarif, tak silap saya tadi. Azrif. Satu lagi peluang yang dicipta oleh JDT. Namun begitu disiplin pertahan yang sekali lagi cemerlang dipamerkan oleh Azrif dan juga rakan-rakan di benteng pertahanan, menyukarkan jaringan penyamaan cuba dicari oleh pasukan JDT. Bagaimana insiden galingan pertama dari T Saravanan pada minit ke-14, berjaya untuk melakukan kejutan. Ini merupakan jaringan keempat Saravanan dalam saingan Liga Malaysia pada musim ini selepas 3 gol terhasil dalam Liga Super. Sambil kita melihat bagaimana VAR sekali lagi akan digunakan untuk menyaksikan insiden yang membabitkan dua pemain. Mungkin clearance yang dibuat oleh Azrif tadi, mungkin tengok kaki siapa yang ada di depan dulu. Mungkin itu yang diperkatakan sekarang ni. Azrif dapat bola tu, tapi Oscar meletakkan kaki dia di situ. Akan ada kad amaran yang akan dilayangkan dalam insiden ini. Yang kita risau sekarang ni penalti sebenarnya. Tapi bola tu memang kita nampak Azrif yang buat clearance. Ya. Jadi siapa yang dapat bola dulu sebenarnya. Tapi tak tahu, ini adalah keputusan pengadil. Tampanan dari Oscar kerana kakinya berada di depan. Dan kekangan VAR ini ketika ini adalah apa tahu? View dia. Ya. View dia tak cukup banyak. Maknanya kita memerlukan kamera yang banyak untuk membuat keputusan. Itu bukan senang sebenarnya. Perbincangan masih lagi berterusan antara Razlan dan juga Izul. Dan itu penalti diberikan kepada pasukan JDT. Jadi insiden yang membabitkan pemain Sri Pahang Azrif. Kos yang baik dilakukan oleh Roma Morales, tapi Oscar Ribas yang menampan bola terlebih dahulu. Mungkin dari sudut ini lebih jelas. Sampai kesilapan yang dilakukan
dilakukan oleh Azif Nashul Haq. Membolehkan JDT diberikan sepakan penalti, tetapi pastinya Bergson yang sememangnya lazim akan menjadi taker dalam mana-mana sepakan penalti pasukan JDT. Diberikan kepercayaan sekali lagi untuk terus mendapatkan jaringan penyamaan. Sarif Irfan perlu bersedia untuk berdepan dengan Bergson. Dalam Piala Malaysia ini merupakan penalti yang ketiga. 2 gol telah dihasilkan oleh Bergson dalam sepakan penalti dalam Piala Malaysia. Dari Bergson dan juga jaringan dapat dihasilkan untuk penyamaan dari pasukan juara bertahan Johor Darul Takzim. Hasil kesilapan tampanan dalam kawasan penalti, dalam kawasan gol yang dilakukan oleh Azif Nashul Haq. Badrul Hisham ke atas Oscar Aribas. Satu tendangan yang cukup cermat, cukup baik, teknik tendangan yang baik daripada Bergson ya. Untuk jaringan penyamaan JDT. Tekanan beralih pula untuk pasukan Seri Pahang. Mereka beraksi dengan 10 pemain. Selepas Sergio Aguero dilainkan kad kuning kedua pada minit ke-34. Pengesahan jaringan Bergson pada minit ke-54 untuk berikan jaringan penyamaan. Sepakan penalti yang pertama pada musim ini bila Bergson menewaskan Khairul Fahmi pada perlawanan Liga Super berlangsung pada 13 Julai 2024 dengan kesudahan JDT mengatasi pasukan Sabah dengan 3-1. Penalti melakukan lorongan kepada Arif Aiman. Begitu jadi sekat. Ada Razlin. Cari Mikola. Pastinya satu tugasan yang berat ya bagi pemain-pemain 10 pemain Seri Pahang ketika ini untuk mengatasi masakan pemain-pemain. Rahman Morales set up untuk Hebati, namun begitu agak lemah, mudah Zarif untuk menangkap kemas. Hebati Fernandes. Set up yang dilakukan oleh Rahman Morales, pemain yang menggantikan Neco Insa. Jun Hyong yang melakukan terjahan dan menerima layan kad kuning dalam perlawanan ini. Jadi penyokong-penyokong Seri Pahang pastinya mahukan kebangkitan semula dilakukan oleh skuad Tok Gajah. Satu tackle lewat. Jadi layan kad kuning adalah cukup wajar diberikan oleh Razlan. Jadi kad merah diberikan kepada Pak Jun Hyong. Jadi bermakna kedua-dua pasukan sekarang ini bermain dengan 10 pemain. Jadi red card diberikan kepada Pak Jun Hong pada minit ke-59, 57.
keputusannya yang pasti menggembirakan penyokong Seri Pahang, khususnya pemain-pemain mereka. Begitu juga dengan Fandi Ahmad. Satu tackle lewat yang dilakukan oleh Pak Jun Hyong. Jadi sekarang saya rasa sudah fair lah ni. Keputusan pun draw satu sama, bermain dengan masing-masing 10 pemain. Jadi inilah yang kita nak tengok lagi ni. Ya. Jadi bagi anda yang bertanya-tanya apakah keputusan kad merah diberikan kepada Sergio Aguero adalah disebabkan insiden selepas penalti dijatuhkan di mana beliau menunjal kaki Bergson. Shihan, tidak ada masalah untuk Shihan. Sepakan cuma yang diberikan di luar kawasan penalti dari Stefano Brundo. Perhatikan bagaimana pergerakan bola itu yang menurun tetapi belum cukup untuk menewaskan Shihan Azmi buat kali yang kedua. Berarti Fernandes, Afiq, Bergson yang turun ke bawah sedikit. Matt Davis untuk diberikan kepada Arif Aiman. Roman Morales kepada Arif Aiman. Namun itu Adam Razdin lebih bersedia. Syazwan Andik yang lebih pantas bertindak untuk mengeluarkan bola dari kawasan permainan, meredakan sedikit tekanan yang cuba diberikan oleh pasukan Johor Darul Takzim. Dari Arif Aiman, Roman Morales melakukan tadukan ke belakang, namun sepakan sudut diberikan kepada pasukan JDT. Roman Morales yang masuk menggantikan Neco Insah. Penalti untuk Matthew Davis. Roman Morales melakukan tadukan, namun ia agak tersasar dari pintu gol. Ruang yang sememangnya semakin sudut yang semakin sukar untuk Roman Morales untuk membuat tadukan ke arah pintu gol. Biarpun free header dapat dilakukan, tetapi kedudukannya agak sukar untuk menewaskan Zarif Irfan. 60 minit telah pun berlalu. Kedua pasukan seimbang semula dengan 10 pemain. Roman Morales. Namun begitu, kita melihat bagaimana pertahanan pasukan JDT, pasukan Seri Pahang lebih bersedia. Tindakan yang baik dilakukan oleh pemain Seri Pahang. Alexander Morales, lihat dia memang kaki dia terkena kepala Zarif tadi di situ. Jadi kita melihat bagaimana bantuan diberikan oleh Alexander Vitkovic. Pemain ini yang berjaya menutup ruang, tidak memberikan keselesaan untuk Roman Morales melakukan sebarang sentuhan bola. Tunggak penting pertahanan pasukan Seri Pahang ketika ini, itu Stefano dengan Alexander ni. Dia adalah pemain sayap tetapi bertindak membantu banjir terserangan sewaktu transisi ketika Seri Pahang bertahan. Dan ini insiden membabitkan Saravanan dan juga Arif Aiman. Laribas
bagaimana jaringan penalti ketiga dalam saingan Piala Malaysia dari Bergson. Arif Aiman cuba disekat oleh Ibrahim Manusi. Martinez sangat tenggelam selepas dimasukkan di separuh masa awal separuh masa kedua bagi menggantikan Juan Muniz. Ya, seperti saya katakan tadi, pemain-pemain Pahang cukup disiplin dalam memastikan taktikal bertahan mereka tu benar-benar menjadi. Jadi senario 2014 apakah akan berulang dengan sepakan penalti? Kerana di peringkat awal tadi sebelum line kad merah diberikan kepada Pak Jun Hyong, pastinya peminat-peminat Southern Tigers boleh berkira-kira mereka akan menamatkan aksi 90 minit menamatkan aksi ini dalam 90 minit. Tetapi dengan kekasaran dilakukan oleh Pak Jun Hyong, kembali memberikan kesamarataan dari segi bilangan pemain antara Seri Pahang dan juga Johor Darul Takzim. Morales melakukan sentuhan, Heberty tidak dapat membantu. Sambil itu advantage diberikan kepada Heberty dari Razlan. Matthew Davis untuk Arif Aiman di seberang sana. Tidak banyak gerakan dari Arif Aiman, pelincahan yang sebagaimana dapat dilakukan dari Heberty. Namun begitu Zarif lebih bersedia, tapi bantuan dan seterusnya peluang dari Bergson. Satu hak volley. Dia terlepas peluang kemasan untuk meletakkan pasukan JDT di depan. Percubaan dari Heberty yang cukup baik. Perhatikan bagaimana tangkapan kurang kemas dilakukan oleh Zarif, namun tindakan susulan Bergson. Yang menarik dari Bergson, namun tersasar di sebelah kanan. Perhatikan bagaimana reaksi dari pemain-pemain Seri Pahang. Adam Razin mengharapkan rakan-rakannya akan kembali tenang. Sampai itu Afiq dikeluarkan dengan Kobin Ong dimasukkan di pertengahan separuh masa yang kedua ini. Dikeluarkan dan pemain pertahanan dimasukkan, tapi Kobin Ong akan bertindak lebih kepada wingback sebagaimana kelazimannya. Rakaman terlepas untuk Mikola, tidak ada support dari rakan-rakan yang lain. Cukup supporting play daripada pemain-pemain pasukan Pahang ketika ini. Hanya Mikola bersorangan di depan menunggu kawan-kawan lain untuk membuat supporting play. Ke Martinez disalahkan. Masing-masing kedua pasukan melakukan 12 kekasaran. Tipis dilakukan oleh Adam Razlin. Martinez, Matthew Davis, Arif Aiman. Rafilov yang turut cuba mainkan peranan.
Masih lagi Heberty untuk Bergson. Bantuan diberikan oleh Roman Morales kepada Arif Aiman. Serangan dari sebelah kanan untuk Jodor Takzim. Masih lagi dalam permainan dari Arif Aiman. Dorongan ke tengah, namun begitu pertahanan pasukan Seri Pahang sekali lagi lebih bersedia untuk menyekat penguasaan dalam kawasan penalti yang dicuba lakukan oleh pemain-pemain JDT. Sampai itu kembali dikuasai oleh pasukan Jodor Takzim. Bergson. Pakiuddin yang tidak berpuas hati. Kita lihat bagaimana tegasnya Razlan dalam buat keputusan, beri amaran kepada para pemain untuk tidak mengulangi kesilapan dan ataupun kekasaran. Tackle dari Pakiuddin terus ke arah bola. Arif Aiman, masih lagi Arif Aiman. Ini adalah insiden tadi yang membabitkan cross yang dilakukan oleh Arif Aiman. Sarif Irfan, tadi Heberty, namun begitu tersasar dari pintu gol. Satu dari free kick dari Heberty. Banyak ruang yang diberikan kepada pemain-pemain JDT, khususnya Arif Aiman. Kita lihat Arif Aiman tidak dapat melakukan larian yang biasa dilakukannya. Itu yang menampakkan sebenarnya begitu disiplinnya pemain-pemain pertahanan pasukan Pahang. Mereka tahu memang bahagian serangan JDT ini adalah yang terbaik. Tetapi sekiranya mereka berjaya mengekang asakan-asakan pemain-pemain JDT ini, mereka berjaya sebenarnya untuk mengimbangi perlawanan, sesuatu perlawanan itu ketika ini. Dan ini terbukti sehingga minit ke 60 lebih dan dah 70 dah. Memang kita nampak Pahang berjaya menyaingi, mengimbangi perlawanan pada malam ini. Di Sarabanan meledak jaringan keempatnya dalam Liga Malaysia, 3 dalam Liga Super, dan inilah jaringan pertamanya dalam Piala Malaysia untuk meletakkan pasukan Seri Pahang mengakhiri separuh masa yang pertama dengan 1-0. Hasil bola muntah tangkapan yang dilakukan oleh Syian Hazmi ini. Pertukaran yang terpaksa dibuat. Kita lihat bagaimana pertukaran yang dilakukan. Oleh Fandi Ahmad. Masih lagi tak pasti siapa yang nak dikeluarkan. Azwan bersedia untuk dimasukkan. Begitu tumpuan diberikan. Arif Aiman lepas dari Arif Aiman. Peluang untuk Jodor Takzim dan seterusnya. Roman Morales terlepas di depan pintu gol. Ya, beliau minta bola bawah nampak di situ. Ya, Arif Aiman juga mengetahui benda tu. Sedikit kesilapan beliau. Satu hantaran lolos yang baik untuk Arif Aiman dan seterusnya Roman Morales tidak dapat melakukan sentuhan. Kembali semula untuk JDT. Dan Roman Morales, Oscar Aribas, Ika Martinez
untuk Matthew Davis. Haverty menyambut kemas. Arif Aiman mula tingkatkan lariannya. Kita lihat bagaimana Arif Aiman. Jadi peluang untuk Seri Pahang. Melihat bagaimana satu lagi tackle yang baik, tackle bersih untuk Ike Martinez. Merampas mula bola dikuasai oleh pasukan Seri Pahang. Haverty untuk Arif Aiman. Onside dari Arif Aiman. Arif Aiman percubaan dan seterusnya jaringan dari Arif Aiman. Jadi JDT kembali di depan. Arif Aiman melakukan rebatan yang cukup baik, cukup sempurna untuk menewaskan Zarif Irfan buat kali yang kedua. Dia tertewas dalam perlawanan akhir ini. Dia dapat melihat pergerakan bola itu, tetapi lencongan yang dilakukan dari sepakan Arif Aiman memberikan kelegaan untuk Boy of Street. Sebaliknya, skuad untuk Gajah terdiam buat seketika. Saya juga terdiam sebenarnya. Inilah selayaknya MVP. Ya, MVP 4 tahun berturut. Itu yang dikatakan sih. Kenapa dia diberikan gelaran pemain paling bernilai dalam Liga Malaysia buat tahun keempat berturut. Inilah antara kelebihan yang dimiliki oleh Arif Aiman. Dia onside pada ketika ini. Lihat bagaimana peluang yang dimiliki, rembatan kaki kiri. Sedikit hanya peluang, sedikit peluang, angle yang semakin mengecil, tetapi beliau berjaya melakukan rebatan tepat ke arah pintu gol dan berjaya menjadikan gol kedua. Sarabanan dan juga Adam Razlin yang cuba melakukan blocking, tetapi lihat ada sentuhan sedikit dari Zarif, tapi belum cukup kuat untuk dia menolak keluar bola itu. Jaringan dari Arif Aiman meletakkan JDT sekarang ini di depan dengan 2-1. Gelaran triple treble Piala Malaysia buat kali kelima dalam koleksi JDT. Tapi perlu dikukuhkan dengan satu lagi jaringan. Jika tidak, peluang masih lagi terbuka untuk pasukan Seri Pahang. Sean Shevaraj dimasukkan. Suatu ketika kita lihat bagaimana Seri Pahang berjaya untuk melakukan kejutan awal dari Tri Sarabanan, tetapi Sergio Aguero yang merencatkan sedikit keraian untuk Seri Pahang selepas dia dilainkan kuning kedua. Peluang sekarang ini untuk Seri Pahang. Karim Mikola. Tim merampas mula. Azwan Arifin yang antara pemain dimasukkan di separuh masa yang kedua ini. Syazwan Andik yang dikeluarkan, Muhammad Azwan Arifin dimasukkan. Manakala pertukaran kedua pula dari Seri Pahang, Bakiuddin digantikan oleh Sean Eugene Shevaraj. Fresh leg dilakukan oleh Fandi Ahmad bagi memberikan, mengharapkan corak permainan lebih bertenaga dipamerkan oleh Seri Pahang. Kali ini giliran untuk Gajah pula ketinggalan.
Sementara itu Bergson yang mengalami kecederaan. Bagi Hector. Ya, ada aksi di luar permainan antara Sean dengan Bergson tadi. Ini merupakan kali ke-47 bagi Hector membimbing pasukan JDT dengan melakar 39 kemenangan sebelum ini, 4 seri dan juga 3 kekalahan sejak dia mengambil alih tugas selaku ketua jurulatih pada 29 Disember 2023. Ribas yang hikmat ini masih diperlukan. Streets memangnya kembali bersorak selepas mereka berjaya untuk mendahului pasukan Seri Pahang. Robin Ong untuk Oscar. Everty buat Arif Aiman. Masih lagi Arif Aiman. Keluar dari Arif Aiman dan juga ada sentuhan dari pemain Seri Pahang. Bola membias mujur tidak masuk ke gawang sendiri. Masih lagi dalam permainan. Peluang dan juga Roman Morales terlepas. Jadi hampir-hampir jaringan ketiga dapat dihasilkan oleh pasukan JDT. Hanya singgah di palang gol tadi Dan lantun terus ke Zarif. Kita lihat bagaimana dari Oscar Ribas. Cross dapat dilakukannya dan tampanan yang baik dari Roman Morales. Namun begitu parang gol yang menidakkan jaringan ketiga JDT. Bermakna keadaan 2-1 belum selamat untuk juara bertahan. Edi Israfilov yang mengalami kecederaan. Nikola Ahafov antara pemain yang sememangnya ada sikuan yang dilakukan oleh Nikola tetapi tidak disengajakan. Dia menerima kad kuning. Sambil itu JDT kembali menguasai permainan. Arif Aiman untuk JDT di seberang sana. Selagi Arif Aiman berdepan dengan Azwan. Tak lepas. Arif Aiman perlukan bantuan. Liberty. Dia cuba buka peluang, buka ruang. Liberty semula. Arif Aiman tidak mahu tergesa melakukan hantaran lintang. Sebaliknya cuba untuk melakukan satu hantaran agar lolos. Cuba bangkit pertahanan pasukan Seri Pahang dari Arif Aiman. Roman Morales datang membantu. Liberty. Robin Ong. Ika. Oscar. Untuk Robin Ong semula. Matt Davis untuk Arif Aiman. Ada tackle yang dilakukan.
oleh Azwan Arifin. Lihat bagaimana Adam Razlin tu sebenarnya. Ke atas Roma Morales. Dia melakukan tackle tidak ke arah bola tapi sebaliknya mengenai kaki Roma Morales. Tackle agak keras juga tu sebenarnya. Apakah ada line cut? Mungkin dia bernasib baik tidak dilayangkan kad kuning ketika ini. Yang terakhir adalah Mikola Ahafov. Dia menerima kad kuning pada minit ke-80. Sarif Irfan tewas 2 kali dari Arif Aiman ataupun Heberty. Cross cuba untuk mencari Bergson. Serangan balas yang cuba dilancarkan oleh Sri Pahang. Son Eugene Sebaraj dia dapat meneruskan larian ke depan. Ibrahim Manusi dia juga sedikit tenggelam untuk bantu jendela tengah untuk mempagaikan variasi serangan. Peluang untuk si Pahang namun Sihan lebih bersedia. Dari Saravanan. Heberty. Dia berjaya mengatasi Ibrahim Manusi namun line kad kuning diberikan kepada Ibrahim Manusi. Kad kuning telah pun dilayangkan dalam perlawanan ini. 2 kad merah menceritakan bagaimana kedua pasukan terpaksa semula memperkemaskan corak permainan masing-masing, khususnya bagi Sri Pahang. Selepas Mikola, Ibrahim Manusi pula diberikan line kad kuning. Satu tackle lewat dari Ibrahim Manusi. Tapi pemain yang cukup disiplin lah, cukup dia bagi segala-galanya untuk pasukan Sri Pahang pada perlawanan pada malam ini. Itu Ibrahim Manusi terpaksa dikeluarkan. Ataupun Syahir yang dimasukkan menggantikan T. Saravanan. Yang masukkan menggantikan tempat Saravanan. Masih lagi jadi tim menguasai permainan. Heberty menyambut kemas untuk Arif Aiman. Heberty semula. Bukan dari Adam Razlin. Dengan kemasukan Azam Aziz ya, boleh mengimbangi semula bahagian midfield pasukan Sri Pahang ketika ini. Yang cuba direncanakan oleh pasukan Sri Pahang. Sampai itu kita melihat bagaimana Son Eugene cuba membantu. Itu juga tackle dari Syahir. Saiful Nizam. Diperhatikan tempat Ibrahim Manusi pada minit ke-85 akan dilakukan oleh Sri Pahang.
Syihan pula tidak banyak diuji di separuh masa yang kedua ini. Morales cuma melakukan tandukan tetapi kembali dikuasai oleh Seri Pahang. Liberty untuk Bekson percubaan melewati palang gol. Kurang 13 minit permainan sebenar berbaki. Kurang lihat bagaimana peluang yang dimiliki oleh Bekson da Silva. 2 minit yang terakhir permainan sebenar. Apakah tambahan masa lebih 5 minit diberikan? Kembali buka ruang untuk Seri Pahang. Dari Rommel Morales, namun begitu percubaan dari Rommel sekali lagi melewati palang gol. Dia memiliki peluang tapi tandukan atau sentuhannya akan mengenai palang sebelum dikemas mula oleh Zarif Irfan. Razlin antara pemain pertahanan yang banyak membantu pertahanan pasukan Seri Pahang. Ini antaranya yang sempat untuk melakukan blocking, yang menggunakan pengalaman sepenuhnya dalam perlawanan-perlawanan besar seperti final pada malam ini. Banyak membantu pasukan Pahang ketika ini. Dixon Wakame meletakkan Pahang 2 gol sumbangannya. Jaringan penyamaan pada minit ke-31 untuk membawa perlawanan hingga ke tambahan masa dan sepak ke penalti. Peluang untuk Seri Pahang. Tambah masa 5 minit sebagaimana separuh masa yang pertama diberikan oleh pegawai keempat. Kevin Ong mengeluarkan bola dari kawasan sendiri. Kali ini Seri Pahang pula menguasai permainan. Son Sevaraj semakan Oscar Ripas memberikan lontar ke dalam untuk Seri Pahang. Seperti tadi oleh Ika Martinez. Dalam untuk Seri Pahang dari Kapten pasukan Hebati menyambut tandukan dari Kevin Ong. Ke semua pemain JDT bertahan dalam kawasan sendiri. Morales cuba melakukan tekanan. Rommel Morales dapat mendapatkan bola dari Rommel Morales. Jadi peluang untuk JDT. Ada 2 bantuan. Kita lihat bagaimana peluang dari Bekson. Hebati. Rommel semula dari Rommel Morales. Dia tidak mendapat ruang. Ika Martinez untuk Arif Aiman. Namun Zarif Irfan lebih bersedia untuk menampan dan seterusnya menamatkan pintu gol dari Bulusi buat kali yang ketiga. Ada peluang dari Rommel Morales. Panjang dan ini adalah percubaan terakhir dari JDT menerusi Arif Aiman yang ditepis oleh Zarif Irfan. San Eugene meminta bola di Fapus. Sambil itu Alex
Sander cuba naik ke atas. Sementara itu Nazmi Faiz Mansur yang akan dimasukkan di penghujung permainan di separuh masa yang kedua ini. Tambahan masa yang hanya berbaki 2 minit setengah permainan minimum yang diberikan oleh pegawai keempat Oscar Ribas yang dikeluarkan. Sri Pahang. Razlin yang dipersalahkan dalam usaha merampas bola dari Petson. Ditolakkan dari Adam Razlin. JDT diambang kemenangan untuk merangkul gelaran 3 piala semusim buat kali ketiga berturut-turut. Satu lagi sejarah yang dicipta oleh pasukan JDT. Itu Arif Aiman yang beraksi di sebelah kiri pula. Sementara lain kad kuning yang ke-9 dalam perlawanan ini. Terbaru adalah Azrif Nasrul Haq. Dia menarik Arif Aiman. Masih ada peluang untuk Sri Pahang. Nantikan tiupan misi panjang dari Razlan. Namun begitu Petson peluang. Abadi masih lagi mengawal bola, namun begitu tolakannya cuba mendapatkan Bergson tidak diikuti oleh penjari terbanyak musim ini, 32 jaringan dalam Liga Super. Setelah itu Edi Surapilov yang tidak berpuas hati. Di penghujung permainan ini. Kaki yang diangkat sebelah tadi. Sambil terus panjang untuk menamatkan permainan final ke-98 ini yang menyaksikan triple treble dilakukan oleh pasukan JDT. Jadi mungkin Ahmad Syahrul boleh merumuskan perlawanan ini. Bagaimana anda memerhatikan corak permainan kedua pasukan dan kesudahan JDT muncul sekali lagi mempertahankan kejuaraan buat kali ketiga berturut? Ya, saya rasa fair game. Layak untuk JDT menangi 2-1 perlawanan pada malam ini. Tetapi kredit harus diberikan kepada pasukan Pahang kerana tidak memberikan ruang yang mudah untuk JDT. Tengok jaringan gol pun hanya 2. Macam mana saya katakan tadi, tahniah untuk kedua-dua pasukan menunjukkan permainan semangat kesekanan yang baik, permainan yang baik yang ditunjukkan kedua-dua pasukan, dan tahniahlah kepada kedua-dua pasukan yang mara ke final, dan tahniah kepada JDT kerana menjurai edisi yang ke-98 pada kali ini. Jadi itulah kesudahannya yang menyaksikan bagaimana perumpamaan bola itu bulat sekali lagi tidak relevan untuk JDT kerana mereka terus menunjukkan penguasaan dan juga ketenangan biarpun ketinggalan. Senario 2014 gagal untuk diulangi oleh pasukan Sri Pahang.
selepas mereka mendahului dan ketinggalan dan menyamakan kedudukan, tetapi kali ini mereka terpaksa berpuas hati untuk bergelar naib juara Piala Malaysia buat kali yang kelima. Manakala JDT pula kejuaraan kelima. Dan ini antara jaringan pertama dari T Sarabanan untuk melakukan kejutan awal pada minit ke-14 untuk meletakkan Seri Pahang 1-0 di depan. Dan Bergson buat kali ketiga menjaringkan gol menerusi sepakan penalti dalam Piala Malaysia, berjaya menyamakan kedudukan 1-1. Dan terlihat bagaimana Arif Aiman yang tidak banyak peluang yang diberikan di separuh masa yang kedua, tetapi dia dapat menjaringkan gol kemenangan untuk pasukan JDT. Jadi itulah berakhirnya kisah dongeng yang cuba dilakukan oleh Seri Pahang untuk melakukan kejutan, tetapi mereka terpaksa berpuas hati. Tahniah untuk mereka kerana berjaya tidak memberikan kemenangan mudah untuk JDT. Seri Pahang 1, Johor Darul Takzim 2 untuk menamatkan edisi ke-98 selaku juara.